guys, hari ini kita run di Bukit Malawati, Kuala Selangor bersama minggu ini. Mari kita sama-sama teruskan berlari. Jangan pernah goyah, jangan putus asa. Mulakan setiap langkah dengan semangat. Ayo runners, Kuala Selangor. Ayo runner, kita berlari dalam satu tujuan. Fly. Lain. Dah sempat namanya. Bangun guys. Dah sempat. Dah. Lambat tak apa, tapi main dia jauh. Siapa laju, siapa kuat. Ayo Jomlah. semua bersatu. Kami dah bunuh jap. Go. Okay, one way. Alright guys, kita tengah uphill. Nampak suasana di Bukit Malawati. Seram. Sikit lagi. Ayo. Kecil je. Bukit. Ayo. Ini pace 5. Oh, lajunya kak. Go. Macam ni lah tugas media. Kena beli skuter depan ni. King of hill. Raja Bukit. Partner. Okay, go to partner gadget. Saya on. Berapa dah kak? Satu loop. Dah cakap berat. Kena gila-gila. Dah ke? Saya penat lah Mat. Fokus. Downhill. Mak dia dah tak larat nak menolak dah. Anak kau ni? Oh. Naik dulu dengan Kak Ila dengan Bel. Dia macam Lagi pun kita tak lagi. Oh, dah katakan. Sana. Bawa apa? Nak balik sana dulu? macam ni. Bukit pun sejam je dah 12. Aduh. Yalah, dah lencun lah. Kan? Dah lencun. Okey. Aku nak balik tu. Okey. Sui dia sangkut. Tapi yelah, sebab dia sebenarnya benda tu dibuat kan, tak boleh kita buka tau, tapi kena pecahkan sikit lasi. Tak, kalau lomba besar ni satu load dapat 2 km. Leka sikit. Atas 1 player. Ni je ke ada lagi ke belakang? Yang ni je kan? 3 orang lagi lah. Pukul 8 dah ni, cepat. Oi, Sabri. Come on. 12. Naik
bukit tu slow je, tak ada laju. Lagi pancit. Ini dia bukit Malawati guys. Sekarang kita tengah uphill. Tengok baby, tengok baby, bye. Potong baby kelompok. Ya, itu dah cik kita. Udah training. Training dulu lah apa ya. Ini dia ke depan. Okey. Ini dia. Waiting fighter kita. Fighter juga. Saya kat stadium dulu. Dah berlari. Right, kita sekarang berada di puncak. Oh. Tempat benda kejar ni. Ni tengah meleha. Tanda. Tu ada bird. Tu bird. Cuaca baik. Tambah lagi Alice. Cuaca baik. Tambah lagi. Come on. Flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already on my skin. And I know exactly where Hujan guys. Apa dah bang? Satu look lagi. Berapa bang? 120, 80. Lepas tu berhenti? Hujan? Hujan. Aduh, hai. Sambung lah. Sambung, kakak salah. Aduh. Hujan. Ini lah pelari-pelari ni. Pelari-pelari ni gila lah. Madu lah pelari-pelari ni. Hujan. Tu ada tinggal lagi. Cepat. Allah. Masa break. Baik. Hujan. Masa break. Wala Selangor belanja hujan. Mantap. Kan? Kita lari tak hujan. Kalau lari tak hujan. Dah. Apa lagi? Ya. Ini main hujan. Tengok tu. Dia lebat. Oh, dia punya pasal. Tu ada lagi sambung. Mantap. Ada lagi hujung. Masih meneruskan geng-geng runners daripada Sungai Besar, Sabah Benam. Right? Sambes. Oh, mantap. Hey. Aku nak 3 jam, nanti kau buat jam. Ada bawa? Ada bawa boleh nanti kita cari. Oh lah, 9 minit lagi.
Dia tak tekan lagi ke? Tak tekan lagi. Yang belakang tu ni. Jauh. Ya lah. Gambar dah, apa lagi balik? Pagi ni kita dekat Bukit Merawati kan. So pagi ni alhamdulillah dapat juga buat 10 km, 12 km, 14 km, ada yang half marathon pun ada 21 km guys. So hari ni kita bergabung dengan geng-geng daripada SB Sabak Renang guys. Orang rumah sporting kan. Kata-kata hari ni kan? Kata-kata hari ni tak ada kata-kata. Next week turun ya? Hujan-hujan pun kita layan. Hujan-hujan pun kita layan boy. Oh, ini sebagai coach Sabak Bernam, bagi kata-kata sikit coach. Terima kasih untuk datang. Sangat mencabar. Mantap ya? Saya terciduk sebenarnya. Saya terciduk dia. Terciduk dia. Alamak. Ada kata-kata hari ni ya. Tak ada kata-kata hari ni.